cerita macam tu. Iyalah. Assalamualaikum guys. Hari ni aku berada di Masjid Hasanah Bangi. Hadir bagi meraihkan majlis jamuan sebenar hari raya lah. Open house, rumah terbuka untuk ahli Korea Bandar Bangi. Nak jadi ustazah bahasa Arab macam ni. Bahasa Arab. Masya Allah. Boleh cakap? Boleh tak cakap? Boleh. Masuk baju lagi presiden lagi. Dan saya satu takut menangis nanti. Baik, terima kasih dari masa. Sila sambung. Jaga meja, boleh. Bergerak masuk ke dalam meja, duduk di meja. Tidak melebihi. Buat hampiran dengan catat pelajar kita. Ataupun beban beralih ini. Cuaca agak panas. Terima kasih. Terima kasih. Kita ada tiga. Daripada East Kitchen dekat mana dia punya ni? Skill dia? Gini juga kan? Baik, jadi pada puan kalau anda tahu ada yang nak buat open house nanti kan di rumah mesti ada yang mungkin boleh lah berhubung dengan East East Catering. Betul. Gambar-gambar Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Boleh terangkan nama dan daripada mana bang? Nama saya Nizami dari Taman Putra Kajang. Taman Putra Gajah Wah, datang berapa orang ini? Saya dengan isteri saja. Masya-Allah. okey, cantik. Bila kita dapat begitu ramai dengan berbagai saudara, dah lama kita tak berjumpa kan? Ada kedai kecil dulu kan? Di balik kampung je kan? Saya juga foto Sate guys, sate. Kita orang ramai malam-malam tu semua duduk tak tidur sebelah kanan je. Apa? Takut tidur dalam tu apa? Tarik ke? Kena sembunyikan kan? Sebab sebelum ada